Senario begini adalah satu senario yang biasa sangat bagi rider-rider tempuhi ketika penunggangan di dalam bandar. Oleh itu, saya ingin merekomenkan agar kita nyalakan lampu besar atau high beam ketika melalui atau menempuhi senario sebegini. Dan juga bersedialah meletakkan jari anda pada tuas brake ataupun lever brake sebaik saja senario begini bermula. Okey, kenapa saya sarankan diambil dua tindakan itu tadi? Saksikan dulu apa yang terjadi sebentar saja lagi. Nampak tak? Hamlau tu dia terus cross ke belah kanan tanpa mempedulikan siapa yang datang, siapa yang ada di belakang ataupun siapa yang sedang lalu di tengah. Atau mungkin dia tak nampak ataupun mungkin dia nampak tapi masih lagi buat perangai dia sendiri. Jadi apabila kita menyalakan high beam kita adalah diharapkan pemandu-pemandu kereta sedar atau awas akan kehadiran kita. Begitu juga dengan konsep bersedia meletakkan jari kita pada tuas brake, kita mampu bertindak pantas sekiranya ada juga hamlau-hamlau seperti ini yang tetap mencelah tukar lorong di depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, kita akan keluarkan video pemanduan yang lebih defensif ataupun tip-tip penunggang untuk jalan raya ataupun street riding. Dan untuk kali ini, seperti yang dijanjikan dulu, kita akan lebih menceritakan tentang teknik mengambil corner, sama ada menggunakan motor bertangki ataupun motor kapcai. Adik-adik, saksikan. Okey, teknik yang akan saya kongsikan hari ini adalah teknik yang sama juga digunakan dalam litar lumba. Perhatikan posisi kedudukan saya yang mengeluarkan lutut dan membungkuk sedikit ke hadapan. Teknik yang sama juga saya gunakan untuk menunggang motor kapcai ini. Seelok-eloknya sebelum mengambil selekor, gunakanlah kedua-dua brek tangan dan kaki dan lakukan semua kerja membrek sebelum memasuki selekor. Mengapa kita lihat para pelumba mengeluarkan lutut apabila mengambil selekor? Ini adalah untuk mengagihkan bebanan keluar bahagian motor dan memastikan pusat tengah graviti masih berada di tengah-tengah motor walau ketika itu keadaan motor sedang miring ataupun sedang lepek. Cuba saksikan daripada sudut yang lain. Dapat dilihat lutut dikeluarkan untuk memberikan balance dengan memastikan pusat graviti tidak berubah. Bahu anda juga patut dibongkokkan sedikit ke hadapan bagi memberatkan sedikit roda hadapan supaya lebih mencengkam permukaan jalan ketika dalam selekor. Selalunya kita perlu menukar gear untuk mengambil selekor. Menukar gear ke gear lebih rendah membantu untuk memperlahankan enjin dengan kesan enjin braking. Juga untuk membolehkan enjin lebih pick up untuk keluar selekor nanti. Gunakanlah kebijaksanaan anda sendiri sama ada mahu membuat penukaran gear secara berterusan ke gear lebih rendah atau satu persatu mengikut keperluan keadaan selekor. Menunggang di celah-celah barisan kereta sewaktu jam sudah banyak mendatangkan musibah kepada penunggang-penunggang akibat sikap tidak prihatin pemandu-pemandu kereta ataupun sifat pentingkan diri sendiri. Teknik mengambil selekor yang saya cedok daripada litar perlumbaan ini menggunakan teknik mengeluarkan lutut bukan sahaja menstabilkan motor dalam selekor tetapi juga membolehkan selekor tersebut diambil dengan lebih efisien dan lebih laju. Adalah diharapkan anda semua dapat mempraktikkan tip-tip penunggangan dari kami. Jangan lupa subscribe ke channel kami untuk kami paparkan lagi lebih banyak video-video menarik tentang dunia dua roda ini.